Tu dia tu. Semua angsa kat sini. Semua angsa kat sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Tok Fam. Alhamdulillah, bersyukur kita dapat lagi kita bertemu dalam konten kali ini. InsyaAllah hari ini saya ada dekat Penang. Saya nak share sikit berkenaan dengan projek ladang angsa untuk hub utara. Di utara ni kalau boleh kita nak buat sebagai tempat supply anak angsa putih, pembekal lah. Jadi lagi kita tunggu jap mana abang kita tak sampai lagi. Jadi kita tengok sama-sama lah. Okay tuan-tuan, dah sampai nanti saya tunjuk kat dalam projek dia. Selain daripada angsa putih, ada juga Rhode Island, ada juga itik telok. Tapi kat sini tak ada Indirana. Tulus tak ada, itik jambul pun tak ada. Sini angsa putih saja, kalau angsa putih. Dan juga ladang Napier lah. Jadi sama-sama kita tengok. Okey, sampai dah, tu dia. Sampai dah Tuan Syarul kita. Okey tuan-tuan. Tu dia tu. Napier, jom. Ini trail, Ini trail. Macam mana ni jalan ni? Tu tuan-tuan, cuba tengok tuan-tuan. Tu. Oi, tu. Ini kalau jatuh ni Hiroshima ni. Okey, jom. Tu dia. Tu nampak projek Napier. Tu nampak projek Napier. Tu projek Napier. Nampak tak tuan-tuan? Tu tengah packing Napier. Packing Napier. Buah lori. Tu dia tu. Jom. Mana angsa? Angsa tuan-tuan, di ujung tu. Jom kita pergi tengok. Kita dalam perjalanan. Pergi tengok angsa, jom tengok. Tu highway Sungai Dua. Dia tu. Tengok tu. Dia angsa, ada lagi hak lain tu nampak di belakang. Dia tu. Satu ekor. Kita tengok. Ni apa? Rhode Island jantan. Mari tu. Tu geng merah ni. Oh, mai lagi. Kamu tak tengok whistle? Aduh tu merah tu. Oh, mai makan tengok tu. Tu dia ayak pam ayak ni ayak tu. Tu. Tu dia tu. Dia. Tu dia angsa. Dah besar tu. Besar tu. Lu tak bagi makan apa? Napier campur ayak. Dedak. Oh, dedak. Sudah tuan-tuan nampak tu dia makan. Yang ni saja lebih berapa ekar? 2 ekar eh? Ni saja. Tak. Dia tu. Atam. Ini berapa ekar ni? 1 ekar. 1 ekar. Separuh. Kau ekar ni. 2 ekar puluh ya. Dia. Oh dia tu. Semua angsa kat sini. Oh tu tengok tu. Oh dia. Tengok dia makan apa, cuba tengok. Tu sampai duduk atas ni. Kalau tak bubur dedak dia tak makan. Dulu. Tu. Tu. Oh ada lagi. Tu nampak tu sana tu. Tu kumpulan itik telok. Itik kaki kembel. Bawa sebulan tu. Ni Sebulan. Lasak tu. Sobat komando. Ba. Nu Pak Tam. Oh, ada lagi you tengok. Oh ni tu ayak dia.
Ui, kolam best. Sonok depa mandi. Ha, ada lagi tu sana. Tu nampak tu. Sana pun ada lagi. Tu dia. Ui, kolam jenis syok ah. Tu dia sampai sana. Tu dia tu ah, main lagi tu. Main lagi satu kumpulan. Tu dia pagi balik. Itu saja dekat 15 ekor tu. 15 ekor. Ada dekat 15 ekor. Tu. Betul tak cukup. Mana tak cukup. Tu dia. Tu. Ini isang dah jadi minggu. Tu sayap tu. Tak ada buat buah memang. Yang tu kena balut dia. Kena balut. Sayap tu dia pakai angle wing. Yang tu kena balut dia. Macam nak balut. Yang ni disebabkan terlebih protein. Betul? Balut dia masuk balik dalam bawah kepak dia, bawah badan dia. Nak balut macam mana? Dia balut dengan kain napkin dia. Balut kat macam mana? Ada dia tangkap buh celah dia balik. Itu balut. Badan dia dengan badan dia. Betul. Balut badan dia. Boleh dia boleh buat. Nunggu kumpulan lain pula duk tunggu belakang tu. Tak wani mai. Badam, tiup bisa badam. Mai dah. Masuk dengan kawan-kawan dia. Tu. Kenapa dia hitam? Kalau dia hitam. Dia memang ada mix juga dengan kelabu. Biasanya macam tu genetik dia. Jadi bila angsa Cina ni, kelabu putih dia ada mix dia. Tak pergi nenek kelabu. Tak. Itu dia. Ada yang sakit? Mana? Tadi ketinggalan kawannya sini. Okey tuan-tuan, inilah bestnya belah angsa tuan-tuan. Angsa ni yang best dia, mudah jaga. Kita cuma bagi makan rumput, napier. Dia makan makanan yang tinggi fiber dan juga karbohidrat. Protein boleh bagi tapi tak perlu banyak sangat. Kalau terlebih protein nanti dia ada angel wing macam tadi kan. Kita tengok. Baru buka ladang ni. Tapi napier dah operasi lama lah. Kalau siapa nak beli napier murah memang ambil kat depa ni. Dia hantar seluruh Malaysia, seingat saya. Ni tuan-tuan, pejantan dia guna buat makan daging. Biasanya dia jual sekilo 40. Telur dia setahun dalam 100 biji. Lepas tu angsa putih ni tulang dia tu digunakan untuk kapsul. Kapsul serbuk tulang angsa kan, untuk orang rawat sakit saraf, patah tulang. Biasanya yang saya ingat dulu Kak Rozana lah. Dia lah yang nak ambil angsa jantan untuk buat kapsul tulang angsa. Okey, tengok tu buat projek apa tu. Projek apa tu? Telekat. Oh, telekat. Ya, tengok yang lain. Tapi senanglah jaga angsa ni. Berbanding jaga ayam ni dia lain. Sebab angsa ni sangat tahan rasa. Depa ni monogami. Pasangan dia memang setia. Dia tak macam ayam. Ayam satu jantan sampai 8 betina. Kita tengok tu. Okey tuan-tuan, inilah suasana waktu petang di ladang napier dan juga angsa. Rottweiler pun ada juga tapi tak banyak tadi kita tengok. Okey, fasa pembaikan sekarang ni. Tu dia jambatan ni. Siap ada bot. Bot ni memang diguna pakai. Siap ada pendayung dia. Nak pi ke, sebab dia ada sungai ni tuan-tuan. Dia mengelilingi tanah ni 20 hektar. Dan dia ada masuk ke sungai-sungai tu. Lorong-lorong sungai tadi yang tuan-tuan tengok tu, yang angsa mandi tu. Sana ada kolam ikan. Jom kita tengok. Kita duduk sayawat ni. Ini kalau terjun ni. Tu ada ikan, nampak ada ikan tu. Nampak ada ikan tu. Tu nampak tu. Tu ikan. Ada ikan tu, nampak. Tu. Tak silap saya ikan puyuh ke ikan sepat. Jom tengok jom. Okey, lepas. Jom sama naik motor. Pergi senang pula. Oi, terjun dalam ni lagi. Ronda-ronda dalam kebun napier. Tu kolam dia. Tu nampak tu. Okay, jom. Oi, layan.
Ni Ryland. Dalam fasa pembiakan lah ni. Nampak tu. Nampak Ryland. Jom kita tengok je. Ni semua jantan-jantan kot. Ni semua jantan-jantan. Dia jantan-jantan. Jom. Ni tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Halil semua masuk dah. Dia tengok. Ni yang baru makan tak habis lagi. Tengok. Dia makan napier. Dia malam-malam dia tidur dalam ni. Kumpul semua dalam ni. Esok pagi pukul 7 lepas pula. Tu dia tuan-tuan, macam inilah cara dia. Bila free range pun ada kurungan dia supaya kadang-kadang malam kita tak tahu, takut ada anjing. Cuba nampak. Tu. Jom, tu. Ni bagi makan. Angsa ni kurang kalsium. Jadi kita tambah kapur dolomite. Kapur dolomite tak ada masalah bagi makan dekat haiwan. Dia base dia limestone, ada kalsium magnesium. Dia tengok tu. Dia tengok. Hawa mana? Ada nampak tak? Jom. Tak apa tuan, jalan lu. Saya jalan kaki tak apa. Ha? Itu. Isi keliling kebun. Kau buat betul? 2 tahun tak? Mana buat apa? Ni tanah ni? Start bulan 10. Dah 10 tak habis tu. Sampai start ni. Habis tu. Ya, tu. Di sungai ni hak keliling tanah ni no. Sarma, cepat mandi. Pukul 6 mau pergi. Ya, aku. Serai. Ni tepi serai. Ni dapat potong sana. Oh, serai depan. Serai pokok pisang. Tengok, dia tak ada gangguan bunyi. Baik awal. Habis saya dua. Ni serai kan. Serai. Macam tu tanda nak dulu ya. Kan sesuatu. Dia pun tak habis sini. Tak ada. Tak. Tak ada. Hak angsa. Ni kan. Kau tenang, semua ni angsa sini. Oh. Saya bak dekat 1000 angsa tak ada masalah lah kan. Semua dulu. Dia. Oh, tengok tu. Alam ni. Dia apa? Lebar juga tau. Oh, ni. Dia silas. Oh, tu duduk ni. Duduk ni. Ni kalau ikan apa? Tilapia. Tilapia hitam. Oh, tilapia hitam. Oh, nampak tuan-tuan tu. Tu. Oh, tu. Ada besar 2 jari lah, 2 jari. Ish, banyak. 10,000. Ha? 10,000 ekor. Ada besar-besar tau. Dia ni cara saya buat macam apa? Tuan, kita dah pusing lah kebun nampak semua. Perlu-perlu. Dia sihat-sihat. Alhamdulillah. Takat tu saja perkongsian saya pada kali ni. InsyaAllah penghasilan anak dia nanti lebih kurang lah ni bulan 5 6, 7, 8, 9. InsyaAllah bulan 10 start production lah. InsyaAllah 10 ke 11 lagu tu lah. Kita jangka peralatan perkakas semua siap dah. Tak sabar nak run je. Tim sale pun dah standby. Okay. Takat tu saja. Mudah-mudahan tuan-tuan dan perempuan dilimpahkan rezeki bahagia dan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.